semua, hari ini impian anak feature sebuah kediaman jenis teres 2 tingkat berkeluasan 2,350 kaki persegi berkonsep modern farmhouse. Jom kita tengok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Impiana, silakan masuk. Okey, boleh Kak dikongsikan sikit mengenai rumah ni? Okey, rumah ni rumah semi teres berkeluasan 2350 square feet. Ada berapa bilik rumah ni? Rumah ni ada 4 bilik, 4 bilik air. Kalau anda tengok konsep rumah ni menarik sungguh. Konsep apa yang Kak dipilih ni sebenarnya? Konsep ni memang Kak Di suka sangat, modern farmhouse. Inspirasi rumah ni Kak Di ambil daripada sosial media. Kita selalu scroll kan, kadang kita tengok rumah-rumah cantik tu, daripada situ Kak Di bawa konsep ni, suruh ID terjemahkan kat rumah ni. Bila pindah masuk rumah ni? Kita dah duduk rumah ni setahun lebih dah lah. Masa tu Kak Di punya pindah masuk tu, keutamaan rumah ni masa tu Kak ni nak dekor bahagian mana? Bahagian living room lah. Living room tempat sekarang ni. Kak Di suka lepak kat sini, so kita nak tenang, happy. So tempat ni yang paling Kak Di penting kan. Kak Di memang hire ID. So serah semua ID yang buat lah? Senang. Kita tak payah fikir pening-pening, so Kak Di serahkan dekat ID saja. Okey, inilah Kak Di punya dry kitchen. Cantik, warna pun cantik, lembut je colour dia. Memang Kak Di minat sangat dengan colour dia. Okey, tengok sinki ni pun kita berkonsepkan farmhouse. Ni memang sinki favourite Kak Di lah. Kak Di biasanya Kak Di akan bake tau dekat sini. So bila kita bake tu kita tengok luar, seronok sangat. Sebab Kak Di, satu lagi dekat sini kita buat tempat syuting. Sebab Kak Di ada kafe, ada kafe sedap eatery, sedap griller, ada mimpi cake. So banyak konten kita akan shoot kat sini. So lighting tu yang kena cantik lah. Kena cantik. Tu yang Kak Di request kat ID tu. Kalau kita tengok dia punya countertop dia ni untuk island ni, material apa ni Kak Di? Yang ni sintered stone. Sintered stone. Kenapa Kak Di pilih sintered stone? Sebab dia lebih tahan lasak. Kadang-kadang kita nak masak kat sini kena kunyit ke, kena sambal ke. So senang je kita nak bersihkan. Okey, untuk kat dapur ni Kak Di letak folding glass. Okey, pintu jenis yang berkaca macam ni supaya dia bertutup lah. Bila kita nak masak tu tak adalah asap terkeluar. Bau-bau masakan tu kan. Bau masakan tu kadang-kadang bila keluar dia jadi tak best kan. Okey, jom kita tengok dapur. Oh, dapur pun warna sama juga dengan wet kitchen, dry kitchen sama colour dia. Betul, konsep dia sama je. Yang ni pun jenis sintered stone juga. Sintered stone, tapi kalau perasan ni dia jenis matte sikit dia jenis matte sikit. So dia lagi lebih cantik sebenarnya. Yang pintu kabinet ni, pintu dia apa Kak Di? Dia punya material dia apa? Spray paint. Spray paint. Selalu masak lah, memang rajin masak lah. Memang Kak Di memang hari-hari masak. Hari-hari masak Okey, untuk meja makan Kak Di ni, Kak Di pilih solid wood untuk material dia. Kak Di akan suka meja yang besar-besar. Sebab ramai yang suka makan Kak Di masak. So memang kita akan pilih 8 seaters lah. Kalau boleh 10 memang Kak Di dah letak 10. Tapi cuma untuk ruangan ni ID suggest untuk 8 seater je lah. Okey Aida, tahu tak ni apa? Yang ini store tau, jangan terperanjat. Ini adalah salah satu konsep farmhouse jugalah. Sheet lab nama dia. So bila kita buka tu, itulah stok adalah khazanah dalam tu. Macam khazanah lah dalam ni. Cantik lah dia idea macam kita buat untuk idea bawah tangga kan. Jadi dia terlindung lah, tak nampak lah dia macam satu store macam dia macam hidden door jugalah. Aida lupa lah nak tunjuk Aida dekat satu favourite spot Kak Di lagi. Okey, kat sini. Bila kita masuk je kan Aida. Balik dari penat kerja ke. Terus letak kunci kat sini. Senang, tak adalah kunci hilang ke apa ke. Ni kawasan apa sebenarnya? Shurek ke? Yang ni shurek. Senang kan kalau kita nak pakai kasut, duduk kat sini. Pakai. Nak bersiap, ada cermin juga nampak tu. Betul-betul kan. Jadi kita keluar dengan yakinnya. Lepas tu kita boleh simpan macam-macam juga kat sini. Ini kita punya shurek lah. Kasut kita simpan kat sini. Menariklah idea sebab dia buat sampai atas kan. Jadi boleh banyak, boleh kasut boleh simpan. Lepas tu ada cermin. Okey, nak tunjuk Aida lagi satu ruang family. Family area ni lah. Dekat atas ni ada master bedroom. Ni bilik anak Kak Di dengan bilik guest lah. Wow. Ni family area lah. Tengok-tengok TV juga kat sini. Ni tempat kita orang lepak lah. Nak tengok TV, dah bosan kat bawah, kita naik atas. Apa yang kabinet besar sangat tepi TV tu Kak Di? Itulah. Tada! Wow, menariknya. Ada peti sejuk lah. Ada peti sejuk. Ni yang Kak Di request dekat ID. So senang kita nak
ambil air nak ambil air ke apa. kan? Banyak coklat stok tu. Jadi nak benar lah, minum. tak payahlah turun bawah kan. Kalau dah penat-penat tengok, boleh ambil air je terus minum. Betul. Okey, jom kita tengok master bedroom Kak Di. Okey, konsep dia samalah farmhouse. Konsep ni memang Kak Di sukalah. Kalau kita tengok dia punya lighting. Lepas tu ini kita punya almari lah. Ni almari suami Kak Di lah. Wardrobe untuk dia. Yang ni Kak Di punya meja untuk nak buat kerja jugalah sebenarnya. Selain daripada meja makeup Kak Di. And then yang ni, ni lah bandar. Bandar ni, ini dekat dalam ni ada walk-in wardrobe dengan kita punya toilet. Barang-barang. Oh, toilet semua dalam tu lah. Semua kat dalam barang. ni. Eloklah dia macam tersembunyi kan. Dia Jadi tersembunyi apa-apa. sikit. Okey, ni bilik anak Kak Di. Anak Kak Di ada seorang je, Seorang perempuan. je. Bilik dia request dekat Kak Di dia nak warna pink. Warna pink. Itulah nampak cadar bedsheet dia semua warna pink. Comel. Wallpaper pun. Ni memang dia request dengan ID. Yang paling Kak Di suka dia punya wardrobe ni lah. Comel cantik wardrobe sangat. dia. Design dia tu itulah. kan. Memang Itulah. custom, memang design cantik lah. Cantik. Okey, now Kak Di nak tunjuk bilik tetamu pula. Siapa-siapa yang datang tu, inilah bilik dia yang Kak Di sediakan. Selesa dan juga dia simple lah. Simple tapi nice lah. Tetap ada almari juga ya. Tetap ada almari juga. So senang kita nak simpan barang ke ataupun tetamu nak simpan dia orang punya barang-barang. Bagi Kak Di sendiri, rumah tu seharusnya macam mana? Kalau rumah tu mestilah cantik, tenang. So bila kita balik je, kira hilanglah penat kita dekat office ke, kat tempat kerja ke. Bila kita tengok rumah kita cantik, kemas, bersih. Yang paling penting rumah tu kena senang nak kemas. Tak banyak barang. Okey, alright. Dan last juga, mungkin apa lagi next planning untuk, mungkin ada apa-apa nak tambah lagi ke untuk rumah ni, untuk dekor ke? Untuk dekor setakat ni Kak Di sangat puas hati dengan sentuhan ID dan barang-barang yang ada. Tak ada planning lagi untuk nak tambah ataupun tukar.